Kalau setiap bulan duit tak cukup tapi kau tak buat apa-apa untuk tambah income, jangan mengeluh. Masalah sebenar kau cuma ada satu sumber pendapatan. Kalau nak ubah keadaan, tambah satu side income. Guna skill simple macam Canva. Ramai bisnes kecil perlukan design. Tak perlu simpan stok. Buat TikTok affiliate atau Shopee affiliate. Review produk, letak link, bila orang beli, kau dapat komisen. Kalau ada motor atau kereta, buat Foodpanda atau Lalamove sebelum kerja atau masa on the way balik weekend. Dapat extra RM30 sehari pun dah cukup. 2 jam scroll TikTok tak bagi apa-apa. 2 jam tambah income boleh ubah kewangan kau. Paling penting, jangan guna side income untuk upgrade lifestyle. Asingkan terus. Simpan, invest, bina dana kecemasan. Ekonomi memang susah. Tapi kalau kau tak tambah income, jangan salahkan keadaan semata-mata. Side income bukan pilihan lagi. Bijak bagaikan pendapatan. Mula hari ini dan keluar dari terhad.